Okey, learning kita berada di USM, Kuban Kerian, untuk kerja-kerja menaik taraf sistem logi rawatan air. Boleh tengok. Learning kita tengah buat underground mapping, underground utility mapping untuk kita detect mana existing pipe air, saiz dan dia punya power cable. Okey, kalau tengok di situ tim kita tengah detect underground pipe air. Underground pipe air kalau tengok di situ. Okey, kalau tengok di sini pipe pergi ke sistem penapisan, logi air sana, tangki air. Macam kita tengok pipe ni, kita tak tahu dia masuk dari tanah ni dia pergi ke mana? Ke sana ke? Masuk dalam pump house ke sini ke? Kalau tengok dalam ni, dia punya valve dia. Tak. Nampak? Dia pergi ke sana ke mana? Kita tak tahu. So, kita detect macam ni contoh tak? Kita detect dia ada T sini untuk pergi ke valve ni. Untuk pergi ke valve dalam ni. Untuk kita tahu dia punya existing pipe alignment dia ni. Untuk menaik taraf sistem rawatan air dalam logi ni. Kalau kita tengok di sini ada 4 pump. 1, 2, 3, 4. Jadi sistem di rumah pump ni lah. Dia akan sedut air dalam tangki rawatan tu. Dia akan supply kepada college jururawat USM dan hospital-hospital. Okay, kalau ada mana-mana company kontraktor dan agensi yang terlibat memerlukan servis underground utility mapping, boleh contact Geoconsultant.